Kami sedang mencari 10 abang kakak yang ada masalah ketulan di badan, sama ada di kawasan leher, bahu ataupun belakang. Anda boleh cuba krim herba dari Jepun ini. Krim ini membantu menyokong penjagaan kulit di kawasan yang terasa tidak selesa dengan bahan semula jadi seperti bunga cengkeh, bunga limau dan akar dinkiau yang membantu memberi rasa sejuk, selesa dan menyerap dengan cepat ke dalam kulit. Sesuai untuk lelaki dan wanita yang nak rasa badan lebih ringan dan selesa setiap hari. Cuma perlu sapukan 2 kali sehari, pagi dan malam secara konsisten. Ramai yang telah beri maklum balas positif selepas 2 hingga 4 minggu penggunaan. Sekarang produk ini sedang dalam promosi. Anda boleh cuba dulu dengan harga diskaun. Bukan ubat, tapi dah ramai yang cuba dan berpuas hati dengan hasilnya. Kami sedang mencari 10 abang kakak yang ada masalah ketulan di badan, sama ada di kawasan leher, bahu ataupun belakang. Anda boleh cuba krim herba dari Jepun ini. Krim ini membantu menyokong penjagaan kulit di kawasan yang terasa tidak selesa dengan bahan semula jadi seperti bunga cengkeh, bunga limau dan akar dinkiau yang membantu memberi rasa sejuk, selesa dan menyerap dengan cepat ke dalam kulit. Sesuai untuk lelaki dan wanita yang nak rasa badan lebih ringan dan selesa setiap hari. Cuma perlu sapukan 2 kali sehari, pagi dan malam secara konsisten. Ramai yang telah beri maklum balas positif selepas 2 hingga 4 minggu penggunaan. Sekarang produk ini sedang dalam promosi. Anda boleh cuba dulu dengan harga diskaun. Bukan ubat, tapi dah ramai yang cuba dan berpuas hati dengan hasilnya. Jika anda mempunyai nodus limfa ini pada badan anda, jangan abaikan mereka. Mungkin terdapat nodus limfa yang menyakitkan atau tidak, yang merupakan tanda-tanda nodus limfa atau tumor tiroid. Masalah pertama ialah kehilangan estetika. Anda akan berasa sakit, gatal dan tidak selesa. Jika tidak dirawat dengan betul, ia akan menyebabkan keradangan. Dibiarkan untuk masa yang lama, ia akan berkembang menjadi tumor malignan yang sangat serius, menyebabkan hiperpigmentasi dan akibat yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, kita perlu merawatnya segera dengan krim pelarut nodus limfa dari Jepun ini. Krim tradisional Jepun bukanlah jenis yang berleluasa di pasaran. Krim dihasilkan berdasarkan rahsia tradisional. Menggabungkan 6 herba untuk membantu menghilangkan nodus limfa dengan cepat. Krim ini sangat mudah digunakan. Menggosok leher membantu mengurangkan nodus limfa di leher. Menggosok nodus limfa, membersihkan nodus limfa di sana. Saya lampirkan pautan produk di bawah. Jika anda mempunyai nodus limfa ini pada badan anda, jangan abaikan mereka. Mungkin terdapat nodus limfa yang menyakitkan atau tidak, yang merupakan tanda-tanda nodus limfa atau tumor tiroid. Masalah pertama ialah kehilangan estetika. Anda akan berasa sakit, gatal dan tidak selesa. Jika tidak dirawat dengan betul, ia akan menyebabkan keradangan. Dibiarkan untuk masa yang lama, ia akan berkembang menjadi tumor malignan yang sangat serius, menyebabkan hiperpigmentasi dan akibat yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, kita perlu merawatnya segera dengan krim pelarut nodus limfa dari Jepun ini. Krim tradisional Jepun bukanlah jenis yang berleluasa di pasaran. Krim dihasilkan berdasarkan rahsia tradisional. Menggabungkan 6 herba untuk membantu menghilangkan nodus limfa dengan cepat. Krim ini sangat mudah digunakan. Menggosok leher membantu mengurangkan nodus limfa di leher. Menggosok nodus limfa membersihkan nodus limfa di sana. Sila order cepat untuk menerima tawaran. Jika anda mempunyai nodus limfa ini pada badan anda, jangan abaikan mereka. Mungkin terdapat nodus limfa yang menyakitkan atau tidak, yang merupakan tanda-tanda nodus limfa atau tumor tiroid. Masalah pertama ialah kehilangan estetika. Anda akan berasa sakit, gatal dan tidak selesa. Jika tidak dirawat dengan betul, ia akan menyebabkan keradangan. Dibiarkan untuk masa yang lama, ia akan berkembang menjadi tumor malignan yang sangat serius, menyebabkan hiperpigmentasi dan akibat yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, kita perlu merawatnya segera dengan krim pelarut nodus limfa dari Jepun ini. Krim tradisional Jepun bukanlah jenis yang berleluasa di pasaran. Krim dihasilkan berdasarkan rahsia tradisional. Menggabungkan 6 herba untuk membantu menghilangkan nodus limfa dengan cepat. Krim ini sangat mudah digunakan. Menggosok leher membantu mengurangkan nodus limfa di leher.
menggosok nodus limfa, membersihkan nodus limfa di sana. Saya lampirkan pautan produk di bawah di